Ada tak perbezaan apabila anda menyimpan satu ketul gold bar 1 kg dengan saiz emas yang kecil yang beratnya secara total 1 kg juga? Baik, saiz emas yang dikeluarkan oleh Public Gold ada sehingga 14 saiz yang berbeza. 5 saiz dinar sekecil suku dinar hingga ke 10 dinar dan 9 saiz gold bar sekecil 0.5 gram hingga gold bar 1 kg. Saiz yang berbagai ini memberikan kemudahan kepada pemilik emas supaya dapat menjual simpanan emas mereka sesuai dengan kegunaan pada masa hadapan. Selain perbezaan harga per gram setiap saiz, perbezaan yang ketara antara emas kecil dengan emas besar adalah spread value yang mana emas saiz di bawah 10 gram, spread value adalah 9%. Gold bar 20 gram adalah 8%, gold bar 100 gram adalah 7% dan gold bar 1 kg adalah 6%. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan. Tetapi ini bukan bermakna simpan emas yang kecil ini merugikan berbanding simpanan emas yang besar. Simpanan 1 kg untuk satu keluarga amat digalakkan supaya anda bukan sahaja mempunyai simpanan yang kukuh, malah mempunyai simpanan yang kekal nilai dan simpanan di luar dari sistem kewangan. Tidak bermakna untuk capai 1 kg emas, anda perlu memiliki gold bar 1 kg seperti ini. Anda boleh saja simpan saiz emas yang berbeza yang memenuhi keperluan matlamat simpanan anda. Sebagai contoh, jika anda perlukan wang sekitar RM20,000, maka gold bar 50 gram adalah saiz yang sesuai untuk anda jual. Dengan Public Gold, urusan jual dan beli emas adalah telus dan mudah. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal, boleh klik link di profil, daftar secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.